Baiklah murid-murid, sekarang kita melihat pula kata ganda separa. Pergandaan separa atau kata ganda separa merupakan satu proses yang menggandakan sebahagian daripada kata dasar sahaja. Proses penggandaan ini melibatkan suku kata pertama dalam kata dasar. Bunyi vokal dalam suku kata yang digandakan ini mengalami perubahan, iaitu i pepek. Contohnya jejari. Penggandaan separa berlaku kepada kata nama tunggal. Contohnya ialah kuda, pohon dan sebagainya. Baiklah, kita lihat gandaan suku kata pertama. Antara suku kata yang diimbuhankan terhadap suku kata dasar untuk membentuk gandaan ialah be, ke, pe, se, je, te. Baik, kita lihat rajah di bawah. Apabila suku kata be ditambah dengan perkataan ataupun kata dasar burung, ia akan menjadi beburung. Manakala pe ditambah pada perkataan kata dasar tunggal pohon menjadi pepohon. Seterusnya ke ditambah kepada perkataan kuda menjadi kekuda. Manakala je pula ditambah dengan perkataan jari menjadi perkataan ataupun kata ganda jejari. Se pula ditambah dengan perkataan sungut menjadi sesungut. Dan akhir sekali te ditambah pada perkataan tikus menjadi tetikus. Baiklah, sesetengah perkataan berganda separa mempunyai makna serupa dengan perkataan yang tidak berganda. Contohnya di sini seperti kacang. Bila digandakan separa menjadi kekacang. Contoh yang kedua, jari menjadi jejari. Sama maksud. Yang ketiga, contoh yang ketiga, laki menjadi lelaki, juga sama maksud dengan kata dasarnya apabila digandakan. Kita tengok pula yang lain. Terdapat juga gandaan separa yang tidak sama makna dengan kata dasarnya. Contohnya di sini ialah Jawi. Maksudnya ialah Melayu. Manakala apabila digandakan menjadi jejawi, ianya bermaksud sejenis tumbuhan. Berbeza kan? Kita tengok pula perkataan kuda bermaksud sejenis haiwan berkaki empat. Manakala kalau kita gandakan secara separa, ke kuda bererti kayu penyangga. Baik, kita lihat pula pada vokal dalam gandaan ini mengalami perubahan, iaitu menjadi vokal tengah i pepek yang cikgu sebutkan sebentar tadi. Baiklah, kita tengok kata dasarnya bulu. Kalau kita gandakan secara sepenuhnya, bulu-bulu. Manakala kalau kita gandakan secara separa, vokal tengahnya menjadi i pepek, iaitu berbulu. Contoh yang kedua, jari. Kata gandanya jari-jari. Manakala kata ganda separa menjadi jejari. Kita lihat pula contoh yang ketiga, kuda. Kata gandanya menjadi kuda-kuda dan kata ganda separanya kekuda. Yang keempat, labi-labi. Labi menjadi labi-labi. Kata ganda separanya menjadi lelabi. Seterusnya kita pergi ke langit. Kata dasar langit, kata gandanya menjadi langit-langit, manakala gandaan separanya ialah lelangit. Dan akhir sekali siku. Kata gandanya siku-siku. Dan kata ganda yang telah ditukar i pepek menjadi sesiku.
Ini adalah antara contoh perkataan lain bagi pengandaan separa. Kata dasar dan kata separanya. Kita lihat pohon menjadi pepohon, langit menjadi lelangit, tamu menjadi tetamu, jari menjadi jejari, sudu menjadi sesudu, biri menjadi bebiri, rama menjadi rerama, laki menjadi lelaki, tikus menjadi tetikus, jalan menjadi jejalan, rumah menjadi rerumah, cacing menjadi cecacing, pagar menjadi pepagar, daun menjadi dedaun, kunci menjadi kekunci, buku menjadi berbuku, manakala yang terakhir benang menjadi bebenang. Baik, sekarang kita lihat pula contoh ayat bagi penggandaan separa. Baik, perkataan yang pertama ialah jejari. Lihat ayatnya. Jejari basikal Ali patah kerana dia terlanggar batu. Cikgu ulang Jejari basikal Ali patah kerana dia terlanggar batu. Kita tengok contoh ayat yang kedua. Labah. Lelabah. Sarang lelabah boleh memerangkap serangga yang berterbangan ke arahnya. Sarang lelabah boleh memerangkap serangga yang berterbangan ke arahnya. Contoh ayat yang ketiga. Lelayang. Ali bermain lelayang di tengah padang. Ali bermain lelayang di tengah padang. Seterusnya perkataan berbola. Berbola ikan bertambah enak apabila dimakan dengan sos cili. Bola ikan bertambah enak apabila dimakan bersama dengan sos cili.